Yuk tanya kamu elok ni. Ni lah. Okay, ni trailer yang aku memang tunggu-tunggu. Filem Libang Libu yang akan tayangkan 23 April 2026. Oh, filem ni yang buat aku tak sabar tu. Pelakon semua memang top, A class. Yuk percaya kan cerita awak ni yuk. Amirul Afendi, Beto Kushairi, Sarah Ali. Aku tengok hari tu sebab scene Fikri Ibrahim lah, Bangla sana sini tapi masih tak dengan siapa lah, tapi bagi teman dengan Nabila Huda tak silap aku. Kamu nak tahu? tahu apa? Kamu nak tahu ke tidak? Yalah, nak tahu apa? Hey, yuk tanya kamu elok ni. Saya rasa Pelakon dia kan, saya dah jumpa pelakon yang sesuai. kalau kau tengok pelakon-pelakon dia bukan semua pelakon-pelakon komedi tau. Macam mana dia orang nak bawa watak-watak komedi ni? Maruah Pertiwi itu yang lebih. Tadi dialog dah abang nak buat lagi. Kau ni kau. Relax. Alung boleh buat lagi lah. Dia punya promotion dia yang bagus lah filem ni. Aku start tengok dah lama dah dia punya scene dia ni, si Fikri Ibrahim ni cakap dengan Nabila Huda. Kamu bawa kocok lama kamu lagi. Yuk tolongan yuk. Kamu jangan balik lagi. Sabri Yunus. Oh, Mana kamu dah? Habis jahanam kampung kita. Datuk Yusof Aslam pun ada. Jangan sesekali biar orang luar pijak kita. Allahu Akbar. Tapi pelakon dia memang top lah. Jahat macam mana pun dia, tetap adik aku. Lepaskan dia. Oh, adik dia ada masalah. Aku Abang kau sini. Trailer dia senang faham lah cerita dia. Masuk tempat orang, bawa otak, bukan bawa pisau. Yuk teman. Yuk. Betul. So cerita ni aku rasa memang Cinta satu ni lah. indahnya. Scene tu memang aku dah tengok beberapa bulan lepas tu, aku rasa macam tak sabar tengok tu. Aku rasa cerita ni memang boleh masuk lah untuk semua orang. Tengok trailer pun korang nampak macam mana pelakon power-power mat. Aku tak faham macam mana Bobby ni, dia punya director ni baru first time mengarahkan filem, tapi dia dah pernah buat iklan-iklan lah sebelum ni. Dah pernah bekerjasama dengan pelakon-pelakon ni semua, pelakon-pelakon ni yang top-top ni. Aku rasa dia dah comfortable bekerja dengan diorang. Tapi ni filem pertama daripada Bobby Husaini, dan Bobby ni bukan calang-calang lah. Dia pernah hasilkan banyak iklan-iklan dengan brand-brand besar, Saji, HP, Bank Rakyat, macam-macam lagi lah. Bila aku dengar diorang cakap ni dialek Perak, terus teringat dekat arwah Muhammad Khalid. So aku harap filem ni dapat mengubati rindu kepada semua peminat-peminat, especially peminat pengarah arwah Muhammad Khalid. Dan yes tu